مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Dikasihi Tuan Imam, tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 10. Muka surat 10. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق. Artinya, demi Tuhan yang menjadikan ia akan diriku dengan tangan kudratnya. Maksudnya demi Allah, demi zat yang menciptakan aku dengan kekuasaannya. Tiada masuk akan syurga itu melainkan orang yang baik perangainya. Maksudnya orang beriman dan baik akhlak. Bukan setakat baik akhlak saja, mesti dua, beriman dan baik akhlaknya. Sebutkan pengalaman rohani, para ulama mengatakan bahawa tidak mungkin menjadi waliullah, kekasih Allah, melainkan orang itu mestilah baik akhlak dia. Akhlak kena baik. Ini tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Dan kita macam mana pun kita, pertama kali kesan pertama kita jumpa orang, kita tengok pada akhlak dia dulu. Jumpa kita tu senyum ke tak, percakapan dia tu lembut ke tak. Pertama kali kita akan tengok pada akhlak dia dulu. Lepas tu baru kita tahu dari segi keilmuan, kelebihan apa semua. Sebab pertama kali orang akan tengok adalah akhlak dia dulu. Orang yang mencintai Nabi, orang yang duduk dengan Nabi, mereka sebut man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang melihat Nabi pertama kali, habahu, akan timbul pada hati dia rasa gerun, rasa betapa wibawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang duduk dengan Nabi, kira boleh katakan selalu duduk dengan Nabi, bersuhbah dengan Nabi, ahabbahu, selepas dia kenal Nabi, dia akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan kebanyakan orang, awal-awal segan lah, lama-lama duduk lah macam tu ke. Kalau kebanyakan kita macam tu lah. Sebab tu disebutkan kita ni kalau nak kenal orang, kena musafir dengan dia. Musafir dengan dia, kita tahu macam mana. Berbeza dengan Nabi SAW. Duduk dengan Nabi, semakin lama akan timbul, semakin lama semakin timbul, semakin dalam rasa cinta
pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu istimewanya baginda Nabi. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala haffal islam bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal. Artinya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengeliling akan Islam itu dengan perangai yang baik dan amal yang kebajikan. Maksudnya haffa tu dia macam menyeliputi, menyelubungi agama Islam itu dengan akhlak yang baik dan amal kebajikan. Maknanya akhlak yang baik itu agama Islam ajar. Contoh, buang sampah dari jalan, paku-paku dekat tengah jalan kita buang, batu-batu dekat jalan kita, itu akhlak yang Islam ajarkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, para ulama, para guru-guru, sampailah pada kita sekarang. Itu yang diajarkan. Jadi ada sebahagian lah orang bukan Islam, selepas dia masuk Islam, dia ditanya pada mereka, hampa ni kenal agama Islam daripada mana? Dia kata untung kebanyakan lah, apalagi terutamanya di negara majoriti umat Islam. Untungnya kami mengenal agama Islam itu daripada kitab, bukan daripada akhlak orang Islam. Sebab kalau kami tengok akhlak orang Islam di tempat kami tak akan masuk Islam. Sebab apa? Perangai tak mencerminkan dia tu sebagai Muslim. Kebanyakan kita tengok macam mana? Mana yang negara yang dikatakan aman, yang selamat, yang bersih, itu negara Islam atau bukan? Orang kata Jepun majoriti bukan Islam. Swiss dia kata yang aman apa tu kan? Islam bukan, majoriti Islam bukan. Bukan. Negara Islam kaluk perang, kebersihan tak terjaga. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Kita tak boleh nafi yang tu. Kita lah macam mana kita nak berubah. Sebab Nabi SAW sendiri sebut, bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan. Nabi kita sebut menyempurnakan. Maknanya akhlak yang mulia tu dah ada dah. Cuma Nabi kita sempurnakan. Bukan untuk mengajarkan. Kalau mengajar ni benda tak ada lagi. Bukan untuk mewujudkan, bukan. Tapi menyempurnakan. Maknanya akhlak yang baik itu memang dah ada. Cuma Nabi kita sempurnakan lagi. Baik. Dan setengah daripada perangai yang baik itu, iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, ni antara akhlak yang baik. Wa min dhalika husnul mu'asyarati wa karamus sani'ati wa linul janibi wa badlul ma'rufi wa it'amut ta'ami wa ifsya'us salami wa iyadatul maridil muslimi barran kana aw fajiran wa tashyi'u janazatil muslimi wa husnul jiwari liman jawarta musliman kana aw kafiran wa tawqiru dhi syaibatil muslimi wa ijabatu ta'ami wa du'a'u alaihi wal afu wal islahu bainan nasi wal judu wal karamu was samahatu wal ibtida'u bis salami wa kadhmul ghaidhi wal afu anin nasi. Ada lebih kurang 18. Artinya, dan setengah daripada perangai yang baik dan amal yang baik, perbuatan yang baik, yaitu husnul mu'asyarah, yakni baik kelakuan bercampur dengan sahabat, yang mudah bercampur dengan orang lain, duduk dengan orang, mudah berkawan, dan tahu adab berkawan. Bukan setakat mudah berkawan, tapi hak berkawan tu dia tak tunaikan, bukan. Itu ada Syekh Fahmi ambil daripada kitab Syairus Salikin juga, adab-adab bersahabat. Saya tanya pada Ustaz Ali, itu tak dicetak semula. Belum lagi lah. Tak ada adab-adab bersahabat. Itu ada beberapa tempat saya baca sampai khatam, tipis saja. Itu jelaskan macam mana hak berjiran, hak berkawan, hak seorang anak pada orang tua, dan hak orang tua pada anak. Ada orang tua jangan hanya minta anak saja. Anak mesti bakti pada dia. Dia derhaka pada anak dia. Itu ada berlaku pada masa Sayyidina Umar Al-Khattab.
Seorang ayah bawa anak dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, anak aku ni derhaka pada aku. Anak dia pula kata, wahai Amirul Mukminin, bukan aku yang derhaka, ayah aku yang derhaka. Tanya, macam mana antaranya? Dia tak pernah mengajar aku ilmu agama, dia tak pernah hantar aku pergi mengaji, dia tak bagi pada aku nama yang elok. Nama apa si budak ni, nama dia saya lupa nama dia, tapi nama dia tu nama tak elok lah. Nama tak elok. Ada yang kata macam nama bisui atau apa tu. Ada nama anak buah nama macam tu. Jadi tak kenal lah, nama tak elok. Jadi tuan-tuan dan puan, Sayyidina Umar membenarkan, benar kamu. Dia kata dekat anak tu, betul hang betul. Ini tuan-tuan dan puan, jangan ingat kita saja. Tu dalam adab sahabat tu ada diterangkan satu persatu. Tu detail. Ini tuan-tuan dan puan. Kita kena ni tengoklah, tapi kalau beli kitab Syairus Salikin tu komplit lah. Itu semua ada lah. Dalam kitab Syairus Salikin 4 jilid tu, itu semua kira dibahas semualah keseluruhan. Yang ni pun diambil daripada itu juga. Baik. Dan karamus sani'ah, yakni murah perangai, maksudnya perangai yang mulia. Dan linul janib, yakni merendahkan diri, tawadhu'. Tawadhu' ni dia luar biasa. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu' kerana Allah, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat darjat dia. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong, dia pasti direndahkan oleh Allah. Dan badlul ma'ruf, yakni memberi akan seorang kebajikan. Jadi tolong orang lain. Dan it'amut ta'am, yakni memberi akan orang makan makanan. Orang minta makan dekat kita, kita nampak orang lapar, kita bagi. Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, beliau sebut, bila ada orang minta duit dekat kita, dia ada kemungkinan dia bohong kalau minta duit lah. Tapi kalau dia minta makan, yang tu kebiasaannya dia tak bohong, minta makan. Bukan saya lapar ni, saya minta makan. Yang tu maknanya dia betul-betul lah, betul-betul lapar, betul-betul memerlukan. Kalau minta duit ni, dia kemungkinan tu ada lah, kemungkinan bohong tu ada lah. Bukan kita nak kata dia bohong dah. Tapi kalau Syekh Nurdin hafizahullah, beliau sebut bagi ya. Sebab dia nak bohong tak bohong, yang tu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ifsya'us salam, yakni membanyakkan memberi salam kepada seorang yang berdapat dengan dia. Maknanya kita nampak orang yang berpakaian, kita nampak tu kita tahu, ni pakaian orang Islam. Kita bagi salam dekat dia. Tak kira lah siapa pun. Tapi tiba-tiba ada orang, dia tak pakaian macam pakaian orang Islam. Kita pun tak tahu dia bukan Islam atau dah. Muka pun tak macam muka Melayu pun. Mungkin muka bukan ni lah. Kita nampak biasanya orang macam ni tu orang bukan Islam. Lepas tu kita tak bagi salam. Dan dia marah dekat kita. Pasal apa hang tak bagi salam dekat aku? Aku orang Islam. Jangan marah. Sebab dia sendiri berpakaian yang tak mencerminkan dirinya sebagai seorang Muslim. Itu jadi jangan marah. Baik. Dan iyadatul maridil muslimi barran kana aw fajiran, yakni ziarah akan orang yang sakit, yang Muslim, sama ada ia saleh atau fasik. Tak kiralah orang tu orang yang soleh ataupun orang fasik. Fasik ni hak duk buat dosa besar. Dosa kecil pun kata ulama, buat lama-lama jadi besar juga. Melazimi dosa kecil lama-lama jadi besar. Jadi tuan-tuan puan-puan, pasal apa kita dituntut juga untuk ziarah orang yang fasik, bahkan orang kafir, jiran kita kafir kita ziarah dengan harapan dia mendapatkan hidayah daripada Allah. Akhlak kita tu kita tak tahu, tuan-tuan puan-puan. Jadi sebab itu disebutkan kisah macam mana Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, jiran atas rumah beliau tu orang bukan Islam, kata mungkin orang Kristian. Di atas rumah beliau orang Nasrani. Jadi jiran tu dengar kata Imam Hasan Basri sakit, dia pun turunlah ziarah, masuk bilik Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri pun minta maaf, kata minta maaflah bilik saya ni dah sempit, lepas tu ada ayak menitik daripada atas, tahan dengan besen macam tu. Tak apalah, duduk sembang-sembang, lama-lama jiran ni dia perhati ayak tu. Ni bukan apa tepat dengan tandas rumah aku kah?
Dia tanya lah, wahai imam, sejak bila bocor ni? Imam Hasan Basri diam. Imam Hasan Basri diam. Ditanya banyak kali, Imam Hasan Basri tak apa, tak ada masalah ha. Benda kecil ya. Tak ada hayak buang ha. Orang guna bilik ayak bukan guna 24 jam ha. Akhirnya sampailah orang Kristian ni, dia bersumpah. Wahai imam, aku bersumpah atas nama Tuhanmu, bagi tahu dekat aku sejak bila? Imam Hasan Basri kata lebih kurang sejak 20 tahun. Kita 2 hari bergaduh. Kita 2 hari bergaduh. Imam lepas tu menangislah orang Kristian ni. Wahai imam, pasal apa engkau tak habaq dekat aku? Kata Imam Hasan Basri, memang yang atas itu kan tandas rumah engkau. Tapi kok mana pun yang tu juga adalah bumbung bagi bilik aku ni. Jadi kalau aku tak boleh nak suruh engkau perbaik. Semata-mata perbaik, aku kena suar juga. Dan aku tak ada masalah setakat bocor macam ni, aku tak ada masalah bagi aku. Kita jangan kayak tanda ayam ekon pun bergaduh tu. Ekon duk menitik tu. Bukan najis ekon, ayam ekon bukan najis. Tapi karat sikit lah. Ini tuan-tuan perempuan, tengok tu. Masuk Islam orang kafir ni. Sebab apa? Tengok akhlak luar biasa daripada Imam Hasan Basri. Itu juga dikisahkan Nabi SAW sendiri. Nabi SAW mempunyai seorang pembantu kanak-kanak Yahudi. Pembantu kanak-kanak inilah yang kalau kita baca bab Nabi kita pernah disihir. Nabi kita pernah disihir. Nanti kita akan bahas dalam bab mukjizat Nabi belakang nanti. Jadi dia ni tukang sisir, tukang sikat rambut Rasulullah. Jadi ada seorang minta dekat dia sikat tu. Dia pun bagilah, dia tak tahu kawan tu nak buat apa. Rupanya kawan tu ambil beberapa helai rambut Nabi untuk disihir. Yang tu lah. Ini pembantu ni lah. Jadi Nabi ada seorang pembantu kanak-kanak Yahudi. Suatu hari Nabi dengar khabar kata pembantu kanak-kanak ni, hak budak ni sakit. Nabi pergi ziarah dia. Pergi ziarah tu, Nabi tengok tu, Nabi nampaklah macam ajal dia dah dekat. Maka Nabi pun sebut, ucaplah la ilaha illallah. Budak ni nak ikut, tapi kebetulan mak dengan ayah dia ada. Dia tengok mak dengan ayah dia. Mak dengan ayah dia kata, ati' Abul Qasim. Ikutlah pada apa yang disuruh oleh Abul Qasim. Abul Qasim ini kunyah bagi Nabi. Sebab anak sulung Nabi nama dia Qasim. Jadi ikutlah pada apa yang disuruh oleh Nabi ni. Maka budak ni pun sebut la ilaha illallah. Lepas tu meninggal. Nabi keluar tu, Nabi puji Allah. Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak tadi daripada azab neraka. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan, kita tak tahu akhir macam mana. Sebab tu kita kena selalu berdoa, bukan setakat doa saja, sangka baik juga pada Allah bahawa Allah akan mematikan kita dalam iman dan Islam. Itu doa selalu dan sangka baik. Jangan doa selalu lepas tu duk tak putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Itu adalah satu bentuk kemaksiatan. Maknanya kita tak percaya pada Allah. Kita mesti percaya bahawa Allah akan memberikan pada kita husnul khatimah. Allah akan memasukkan kita dalam syurga. Allah takkan mengazab kita. Itu kita kena inilah sangka baik. Baik. Kemudian dan tasyi'u janazatil muslim, yakni menghantar jenazah orang yang muslim, dan husnul jiwari liman jawarta musliman kana au kafiran, yakni membaikkan perangai akan orang yang berkampung engkau dengan dia, sama ada orang yang sekampung itu muslim atau kafir. Hantar jenazah tadi itu maksud dia kita hantar jenazah lah. Contoh jenazah main malam pergi rumah ni lah, rumah duka kita kata, rumah ni lah, rumah si mati itu, rumah keluarga dia, rumah waris. Kita pun pergi lah ziarah sah ya. Baca apa? Kalau anda rasa nak baca Yasin, bacalah. Kalau tak rasa baca Yasin, bacalah Qul Huwallahu 3 kali, Qul Huwallahu Falaq, Qul Huwallahu Binnas, Al-Fatihah, ayat kursi, macam tu lah.
Betul niat, doa niat. Lepas tu kita balik. Esok yang perempuan kan pi awal. Perempuan kan tak main masjid. Perempuan kan apa ni? Pi ziarah rumah tu lah. Rumah waris tu lah. Pi awal lah. Tengoklah apa yang patut. Lagi cantik masak kat rumah, pi hantar kat sana. Keluarga kan mungkin tak sempat masak. Si mati tu. Jangan kita pula pi duk masak kat rumah dia. Oi, orang duk kalut dengan orang mati, kita pula pi masak. Kita beli nasi lemak apa semua, bawa pi. Tu. Tuan-tuan puan, kita ikut merasa sedih sekali. Maksudnya merasa sedih bukan duk merintih itu. Kita memahami perasaan tuan rumah yang sedang bersedih. Tu macam tu. Kita pi tolong mana yang patut. Kemudian kita kalau yang lelaki ni biasanya pi tunggu kat masjid teruslah. Misalnya memandikan jenazah ni di masjid lah. Tapi tunggu. Semua tu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan puan. Lepas tu sembahyang jenazah jangan terus balik, pi hantar dekat kubur. Apa semua? Hantar dekat kubur lah. Hantar dekat kubur, kemudian jangan terus balik pula. Yang nak angkat jenazah tu bacalah bismillahi wa ala millati rasulillah. Kelebihan dia sangat banyak. Macam yang tu. Kemudian turunkan dalam liang lahat apa semua tu, sambil-sambil duk turun, waktu turun tanah tu ada hak tekong kan, daripada duk menyembang baik baca tahlil ringkas. Duk menyembang. Orang duk simpang duk menyembang. Jangan baca tahlil ringkas. Tekong tu. Sambil yang duk rapat tanah apa semua, selesai tu kan baca talqin. Talqin baca macam biasalah. Bila datang hai si fulan bin fulanah. Jadi bin pada mak. Bila datang pada kamu dua makhluk Allah bertanya pada kamu siapa Tuhan kamu. Tu talqin yang biasa kita baca. Bukan talqin macam hak lala ni. Dia macam tausiah kuliah maghrib. Kematian ini sebenarnya pengingat untuk kita yang masih hidup. Hak tu pi kuliah maghrib lah. Saya memang sebut banyak kali. Saya tak kira siapa nak marah habis lah. Dalam fiqh disebut talqin adalah untuk si mati. Tu dalam fiqh. Maknanya kalau hak yang talqin duk buat macam kuliah tu, sebab apa? Sebab tak mengaji. Tu je punca dia. Sebab tak mengaji. Garang sikit aja malam ni. Tak apalah, bukan selalu kan. Ni. Kena tajuk. Kena tajuk. Kenapa betul tu? Kita kenapa betul? Lepas tu pula kadang-kadang lama. Sebab dia macam kuliah kan. Dia lama. Dia sebutlah kamu ini anak si mati ini adalah abang kami, kesayangan kami. Tu dia lama. Orang dah lah sembahyang pukul 11 pagi. 11 pagi sembahyang nak simpan apa semua. Talqin tu kan kat pukul 12 jugalah. Tu dia 12 tengah hari tu. Kalau panas lik-lik tu, jenuh. Kalau tak panas hujan, lagi jenuh. Tuan-tuan. Jadi kena memahami. Jadi kalau orang yang tunggu tu memang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tok guru kami di Jawa lah sebut, kalau lepas apa selesai semua tu kan orang pakak balik. Kalau anak pada si mati tu jangan terus balik. Tunggu saat dalam 15-20 minit, setengah jam macam tunggu saat dekat kubur tu. Bacalah baca Yasin ke apa ke. Ni ayah kita ni mak kita ni keluarga kita ni. Disebutkan bila malaikat datang dan kebetulan ada anak si mati dekat kubur tu, maka malaikat dia akan memelankan suaranya, menghaluskan pertanyaan. Jadi pertanyaan dia tu tak jadi ni, dia akan menghaluskan untuk apa? Menghormati si anak tadi itu. Walaupun anak memang tak dengar lah. Kalau anak dengar, anak pun tak tunggu. Anak memang tak dengar lah tu. Jadi disebutkan oleh para ulama. Ini tuan-tuan puan. Banding talqin tu jangan panjang-panjang ringkas. Dulu kita ada buku talqin kan, rasa masjid ada. Hak tu lah, baca yang tu. Yang tu memang tok guru kita buat lama dah macam tu. Memang hak tu. Itu disebutkan talqin itu adalah untuk si mati. Bukan untuk orang hidup. Orang hidup ni kuliah ni orang hidup ni. Sebab apa tuan-tuan mai ni? Sebab hidup mah. Tak hidup tak mai kuliah malam ni. Orang yang bawa mai. Tuan-tuan membuat. Ini tuan-tuan membuat lah. Tu. Baik, kemudian baik perangai pada jiran. Orang yang sekampung tu maksudnya orang yang berjiran. Sama ada orang yang sekampung itu Muslim atau kafir.
Jadi tuan-tuan puan-puan, kita ada jiran yang mempunyai 3 hak, kita ada jiran juga yang ada 2 hak, dan kita ada jiran yang mempunyai 1 hak. Yang 3 hak tu dia jiran kita. Yang pertama, dia jiran. Dan yang kedua, dia seagama dengan kita, sama-sama Islam. Dan yang ketiga, dia adik-beradik kita. Adik-beradik kita lah. Mungkinlah sepupu kita, adik kita. Tu. 3 hak tu kita kena tunaikan. 3 tu kita kena buat. Sebagai jiran, sebagai satu agama, kemudian sebagai adik-beradik. Kemudian ada yang 2 hak. Dia jiran kita dan dia Muslim. Bukan adik-beradik lah. Hak ni bukan adik-beradik. Hak ni ramai lah kan. Dia jiran, dia bukan adik-beradik. Dan dia Islam. Itu hak sebagai Muslim dan hak sebagai jiran. Yang ketiga, dia jiran kita dan dia bukan adik-beradik dan dia bukan Islam. Ini di rumah taman banyak lah. Kok mana pun hak sebagai jiran mesti kita tunaikan. Tak kira. Ini tuan-tuan puan, agama Islam ni dia syumul. Dia meliputi semua aspek dibahas oleh para ulama. Sebab tu sebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, para ulama memang sepakat bahawa Imam Al-Ghazali adalah seorang pakar yang ulung, yang luar biasa, yang hebat dalam bab penyucian hati. Bab macam mana nak bersih hati, nak hilangkan penyakit hati, Imam Ghazali ni cukup luar biasa, cukup hebat. Itu banyak-banyaklah baca kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian ikramu dzisyaibatil muslim, yakni menta'zimkan muslim yang tua, orang yang dah tua, orang yang beruban, kita muliakan. Dan itu juga dalam kitab Ihya Ulumuddin ada disebutkan antara salah satu cara Allah nak panjangkan umur seseorang, bila ada seorang pemuda atau kanak-kanak masih kecil, dia hormat pada orang yang dah tua, maka Allah akan panjangkan umur budak ni sampai dia tua. Bila dia tua, Allah akan hantar orang muda pula untuk hormat pada dia. Ini tuan-tuan, itu antara salah satu cara lah. Kan banyak kan cara untuk kita bagi panjang umur, hindar daripada bala, bersedekah dan sebagainya. Itu banyak lah. Itu antaranya yang ni, menghormati orang yang lebih tua. Dan juga disebutkan Allah malu menyeksa 2 orang, 2 golongan. Yang pertama orang yang beruban. Orang yang beruban. Yang beruban tu Allah malu. Nanti kita masuk syurga lain lah. Waktu hisap ni, kita kira waktu hisap ni, waktu ditimbang amalan apa semua tu. Kemudian yang kedua, orang yang bernama Muhammad ataupun Ahmad, sebab sama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan, inni alaitu ala nafsi la udkhilun nara man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Aku bersumpah atas diriku bahawa aku tidak akan memasukkan ke dalam neraka orang yang namanya Ahmad ataupun Muhammad. Ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada kita sekarang masuk pada malam ke-8 apa? Ke-8 lah. Malam ke-9 lah. Hari ni 8. Esok 9. Kira ni malam ke-9 Rabiul Awal. Bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam peristiwa luar biasa. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau masjid ni ada sambutan Maulidur Rasul, kita ikut sekali, bergembira sekali, seronok sekali. Setahun tu kita buat sekali ya sambutan Maulidur Rasul. Bukan kita buat tiap-tiap hari. Saya pondok saya nak buat tiap-tiap bulan lah Maulid tu. Untuk Puan Pelayak banyak lah. Yang nak main-main lah. Tak mau main tak apalah. Nantilah lama lagi lah. Lama lagi lah. Baru tolak tanah. Duduk tanya baru tolak tanah. Ini macam mana? Tak apalah. Tu cita-cita lah. Nak buat ni, ada buat mingguan ada, buat bulanan ada. Bulanan tu agak besar. Mingguan tu yang biasalah baca. Baca apa? Bacalah qasidah burdah, maulid dia ulama, simtud durar, baca tu.
Barzanji, itulah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak syafaat Nabi. Kita ni kalau kita malah semayang pun tak berapa nak rajin, mai lewat balik awal. Lepas tu selawat pun jarang. Apa lagi? Selawat pun jarang. Maulid Nabi pun malah mai. Lepas tu kita nak syafaat Nabi. Agak-agak boleh tak? Ni macam mana? Selawat pun nak baca 100 kali pun malah. Maulid Nabi pun tak ada rasa. Macam mana kita? Baca sirah Nabi pun malah. Jadi kita nak syafaat Nabi hari kiamat nanti. Macam tu cara dia. Tak kena tuan-tuan puan. Tak kena. Ni maulid tu bahasa cinta. Pasal apa buat maulid Nabi ni? Aku cinta pada Nabi. Maulid tu dibacakan apa? Sirah Nabi, cerita tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dalam Al-Quran pun ada. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan kami ceritakan pada kamu wahai Muhammad berita-berita para rasul yang terdahulu. Tu dalil. Allah cerita pada Nabi tentang sirah nabi-nabi terdahulu. Lepas tu kita nak cerita pada orang tentang sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, takkan tak boleh. Supaya kenal Nabi. Malu kita dengan orang muka Islam. Orang muka Islam, orang Kristian, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Tuan-tuan perempuan mesti kenal anak tuan-tuan perempuan. Tapi tuan-tuan perempuan kenal tak Nabi macam mana tuan-tuan perempuan kenal anak tuan-tuan perempuan? Kenal Nabi macam tu ke? Tak sampai tahap tu. Kita kalah dengan orang Yahudi, Nasrani semua tu. Mereka kenal Nabi Muhammad lebih daripada anak mereka. Mereka kenal lebih pada anak mereka. Sebab tu dikisahkan macam mana Nabi kita pada waktu berdagang ke Syam. Seorang pendeta Bahira atau Buhaira. Dia macam Zalikha atau Zulaikha. Boleh belaka. Baca, tak ada masalah. Baik. Jadi pendeta tu tengok Nabi. Dia tengok, dia kata, ni macam ni ciri-ciri yang dia baca dalam kitab Taurat, Injil, Zabur tu ada pada budak ni. Dia tanya pada Abu Talib, "Tuan, ni anak siapa? Ni siapa budak ni?" Abu Talib kata, "Dia anakku." Terus dalam hati Bahira tu, biar betul. Dalam kitab yang aku baca, ciri-ciri macam ni lahir dalam keadaan yatim. Dia tanya sekali lagi, "Anak kandung tuan ke?" Tanya tu. Anak kandung ke? Barulah Abu Talib katalah, "Bukan. Ni anak asuh akulah, anak saudara aku. Aku yang jaga dia." Dan ayahnya meninggal ketika dia berumur 2 bulan dalam kandungan. Usia Nabi 2 bulan dalam kandungan, ayah Nabi Sayyidina Abdullah meninggal dunia. Betul. Kata Bahira, betul dah. Apa yang dia baca tu betul. Ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan perempuan. Kita tak kenal Nabi macam depa kenal. Malu kita. Lepas tu tuan-tuan nak minta syafaat Nabi. "Ya Allah, ya Rasulullah, bagilah syafaat pada kami." Tapi kami selawat pun malah. Macam tu, nak sebut macam tu dekat Rasulullah. Malu tuan-tuan perempuan. Tu tanya pada diri kita lah. Biarlah malam ni garang sikit bila. Malam sungguh tuan-tuan perempuan. Kalau masjid buat sambutan Maulidul Rasul, kita nak buat sambutan sembelih kambing sekok tak mampu kita. Jadi kita ikut pada pihak masjid. Tanya pada JK masjid apa semua. Bagi sumbangan. Kita mampu bagi duit 50. Tak mampu RM10. Tak mampu RM5. Tak mampu gak, tak tahu saya nak kata. Hak yang cik nak buat event tu dekat stadium tu, ramai orang pi tu mau tak mau RM50 lah. Mau tak mau lah. Bihunsuk pun RM15. Semangkuk. Tuan-tuan perempuan. Lepas tu kita maulid Nabi bagi RM5. Lepas tu nak bagi RM1. Dah lah tabung masjid lalu kita senyum. Taulah senyum tu sedekah. Ni kita bagi, takkan setahun sekali bagi RM5, malu enggak? Ini tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bagi. Ada yang nak buat cucuk, tapi tanya dulu pada pihak masjid.
Hak ni buat cucuk ni, hak ni buat cucuk ni. Jangan lagi semua popiang. Jenuh juga. Nafsu juga. Jenis-jenis. Biar bermacam-macam. Kita bergembira hari raya kita. Jadi hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hari kepunyaan umat Nabi. Dari lahir Nabi itulah kita Allah bagi macam-macam. Allah bagi Lailatul Qadar. Allah bagi syafa'atul uzma berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi macam-macam. Semua itu adalah sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bermula pada hari kelahiran Nabi. Nabi lahir bila? 12 Rabiul Awal. Ada yang kata 8, ada yang kata 9, ada yang kata 10, 11, 12, ada yang kata 17. Tapi yang pastinya pada hari Isnin tahun gajah, bulan Rabiul Awal. Tarikh Masehi dia bila? 20 April tahun 571 Masehi. Itu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Tapi berbeza dengan waktu wafat Nabi, berbeza tang waktu. Wafat Nabi pada kemuncak waktu duha, 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijrah. Itu wafat Nabi. Kemuncak waktu duha. Tapi kalau kelahiran Nabi 16 minit sebelum masuk waktu subuh, menjelang subuh tu 16 minit. Lebih kurang macam itulah. Macam dekat dengan subuh. Ini tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Orang ni lah, peribadi ni lah, yang luar biasa ni lah, yang mana ada seorang kafir, orang bukan Islam. Dia main jumpa Nabi, dia nak bunuh Nabi, dia bawa pisau nak tikam Nabi, dia bawa pisau sembunyi dalam baju dia. Sampai depan Nabi, Nabi kata, wahai fulan, kau ada hajat apa? Tak ada apa, aku nak tengok engkau. Dia kata, engkau bohong, kau nak bunuh aku kan? Terkejut orang tu. Hak tahu kata aku nak bunuh Rasulullah tu, aku nak bunuh Muhammad tu, mana ada orang tak, aku seorang kan? Hak buat takkan dia nak abang kau orang kan? Mesti dia buat seorang. Siapa yang ni? Nabi kita melihat dengan mukjizat yang Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, maka Nabi kita pun tanya, apa masalah engkau semua, apa semua. Nabi tanya satu persatu, semua Nabi tolong, semua selesai. Lepas tu Nabi letak tangan Nabi di dada dia. Masuk Islam dia, Nabi letak tangan Nabi di dada dia. Lepas tu dia kata, lepas dia keluar pada masjid Nabawi, ketika Rasulullah letak tangan pada dada aku, dan tidaklah ketika Rasulullah mengangkat, melainkan aku bersumpah, tidak ada orang yang paling aku cintai dalam dunia ni melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang macam ni lah yang kita peringati pada Maulidur Rasul. Kita tak mau lagi buat, saya pun tak tahulah. Jangan mengaku cinta Nabi lah kalau macam tu pun tak mampu buat. Mengaji malah, sembahyang jamaah malah, apa lagi, selawat malah, banyak alasan, sibuk sebagainya, kerja banyak. Maulid Nabi setahun sekali malah, minta syafaat Nabi kiamat 70 kali pun susah. Tu tak faham lagi, tak tahu, tak faham lagi, saya tak tahu, saya ulang 2 kali ni. Tak faham lagi, tak tahu. Baik, kita bagi habis sikit lagi. Dan ijabatut ta'am wad du'a alaihi, yakni memperkenankan orang yang memanggil kepada makan makanan dan menjemput akan orang kepada memakan makanan. Orang panggil kita, jemput kita pi rumah, kita pi. Saya kalau lepas kuliah tu mudah ya. Saya agak kalut. Tapi kalau orang tu memang mai kuliah, saya pasti pi. Kok mana pun pi. Walaupun pi dia jamu pulut dia, saya jam. Kalau pulut saya jam. Memang tak boleh pi. Perut orang Melayu payah pulut jam, saya jam terus. Allah. Kat Kelantan kena banyak kali ya. Kat Kelantan kena. Pi pulut jam. Balik nasi. Jadi kok mana pun saya pasti pi. Jadi tapi syarat dia main kuliah selalu lah. Kuliah tak main, tak hantar wakil dia jemput. Oh, saya kerja banyak lagi. Saya memang kena alasan banyak saya. Tu. Tapi kalau saya ingat, memang saya ingat jemaah tu, saya ingat, walaupun nama mungkin saya tak ingat lah. Haji saya ingat lah. Haji jemput saya pi. Kok mana pun saya pi. Kalau haji tambah seorang lagi pun saya setuju. Walaupun haji tak setuju. Melawak lah. Itu takat sembang sini lah. Memang tak lah. Laki ni sembang ada lah. Kalau ada jemput, kalau ada memang saya pi. Tapi kalau payah.
Ada macam ada di satu surau lah di belah-belah pokok senar tu dia panggil. Ustaz lagi ada jemput kenduri. Siapa ni? Saya tulis WhatsApp pada seorang jemaah tu saya kenal di kampung situ juga. Macam mana ni? Dia tu duk main kuliah saya dah. Tak pernah main Ustaz. Bukan orang masjid. Tak apa. Saya pun tak apa. Dengar-dengar tu tak apa tu. Tak apa tu memang tak apa tu bahasa lembut kepada tak pi lah. Tu bukan tak apa tu pi. Baik. Tapi kalau kita orang panggil, orang main jok panggil, kita pi. Dan apa ibu saya, umi saya baru ni orang panggil mai pada KL tu, mai naik bah anak murid lah. Panggil mai kenduri. Di KL tu. Umi saya kata, aduh kena pi. Lepas tu tanya saya, dah tak apa, tapi kena pi sebab saya kebetul kenduri tu hari Ahad ni. Saya kata, tapi abang ada kuliah dulu lah di Bagan Serai, Forum Maulidur Rasul. Di Bagan Serai tu. Habis forum tu pukul 9 pagi. Terus kita gerak PKL lah sampai lewat sikit lah dalam pukul 3 petang macam tu. Mak saya kata tak apa, awak dan lagi. Yang penting kita pi. Lu jangan sampai tak pi terus. Kecuali kalau ada halangan atau ada kemaksiatan. Perempuan joget buat dangdut pula tak tutup aurat, yang tu jangan. Tapi orang kita terbalik hatu nak pergi sangat. Hatu nak pergi sangat. Tapi tempat kita alhamdulillah lah jarang lah benda ni. Sangat jarang. Di Indonesia banyak. Ini tuan-tuan perempuan. Boleh pergi kita pergi. Baik. Dan al-afu. Dan saya tu maksud saya jemputan tu maknanya kalau nak jemput saya kena main mengaji dululah. Tu maksudnya. Bukannya ni amboi ustaz tu belagak dah. Tak pernah mengaji pun, tak pernah main kuliah pun tiba-tiba jemput lah mana-mana mai. Orang Kedah panggil mana-mana mai. Tak tahuan punca atau kita nak kena pi. Tu. Saya ikut ni saya setuju dengan cara Syekh Nurdin. Siapa nak jemput beliau pi pondok apa semua, pi resmi kuliah apa semua tu, mesti main kuliah beliau dulu. Tu Syekh Nurdin macam tu. Saya bukan syekh lah. Tapi saya buat macam tu lah. Kalau main jemput pi kuliah pi rumah tu tak apa aja, boleh aja tapi kena main lah. Paling tak sekali ke 2 kali, tak pernah main langsung. Kita pun tak tahu tuan rumah kat mana. Tu pelik tu. Tu payah sikit lah. Baik. 5 minit lagi. Dan al-afu yakni memaafkan daripada dosa orang akan dia. Kita maafkan orang. Orang buat salah dekat kita, kita maafkan tuan-tuan puan. Memaafkan ini bukan bermakna kita kalah, bukan. Bukan bermakna kita hina, bukan. Tapi memaafkan ini adalah perbuatan yang Rasulullah sendiri buat. Rasulullah ketika Fathu Makkah, siapa boleh lawan Nabi? Siapa? Memanglah waktu Nabi ketika sebelum Fathu Makkah pun siapa boleh lawan Nabi? Tapi lepas Fathu Makkah tu orang tengok agama Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tu Allah berfirman, engkau tengok orang masuk agama Islam ini berbondong-bondong, kumpulan demi kumpulan, bukan seorang-seorang, kumpulan demi kumpulan masuk Islam. Agama Islam sangat kuat pada waktu tu. Tapi Nabi memaafkan orang lain. Dan al-islahu bainan nas, yakni mendamaikan antara manusia yang berkelahi. Orang bergaduh kita damaikan. Jangan kita pula duduk cucuh. Kawan ni duduk geram kawan ni, dia cerita kat kita, kita pun tambah pula. Aku pun tahu macam tu. Hang tak tahu dia kata kat hang. Kita pergi cucuk pula. Gaduh kawan tu. Jangan. Kita damaikan. Walaupun dengan berbohong. Ini dibolehkan. Dah dia tak kata macam tu. Dia kata dia nak minta maaf dekat hang, nak kawan balik dengan hang. Kita mohong kan. Pergi jumpa dengan kawan, kita pun cakap sama juga. Akhirnya mereka berkawan balik. Ini cukup disukai oleh para malaikat. Perbuatan yang ni mendamaikan dua orang yang berkelahi. Dan iblis, syaitan cukup suka bila dua orang Islam bergaduh. Dia cukup suka. Apalagi suami isteri bergaduh. Apalagi sampai bercerai. Iblis, syaitan cukup suka. Biasanya suami isteri bergaduh, siapa hak minta maaf dulu? Saya yakin laki. Saya yakin. Hak minta maaf dulu laki. Saya yakin suami. Jaranglah isteri nak minta maaf ni. Dia guna pendapat apa? Perempuan selalu benar. Perempuan tidak pernah salah. Jam yang tu. Tu jenuh kita. Sama lah kat rumah saya pun sama lah yang tu. Tu jenuh. Baik. Dan al-jud yakni pemurah. Pemurah ni maksud al-jud, pemurah lah, sifat pemurah. Dan al-karam yakni mulia lagi murah, sifat memuliakan orang lain, berakhlak baik pada orang lain.
Dan as-samahatu yakni mudah memberi, mudah beri. Apa siapa saja orang minta pada Nabi, Nabi bagi. Dan al-bad'u bis salam yakni memulai dengan memberi salam. Dan kadhmul ghaidhi yakni menahan daripada marah, menjaga marah. Marah pun kena ada juga, bukan tak marah langsung. Marah kena ada. Bila orang hina agama Islam, bila orang hina Nabi, kita kena marah. Walaupun Nabi kita, orang hina Nabi kita ikut suka. Nabi kita maafkan. Tapi kita, orang hina Nabi kita kena marah. Macam orang hina kita, orang kata dekat kita, ikut suka hang. Hang kata kat aku, ikut suka hang. Tapi kalau kata dekat orang tua kita, kata dekat anak kita, yang tu urusan lain. Itu tuan-tuan, perumpamaan mudahnya macam tu. Kata Imam Syafi'i, orang yang tidak marah di tempat yang sepatutnya dia marah, orang itu umpama keldai, umpama himar. Tak ada perasaan. Orang bahasa kita tongkai kayu. Buat apa pun tak apa. Ni jam orang macam ni. Janganlah. Baik. Tapi jangan sikit-sikit marah. Tu jenuh pula. Sikit-sikit marah. Tu jenuh pula. Dan al-afu 'anil nas, yakni memaafkan daripada kesalahan manusia, maafkan kesalahan orang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Fathu Makkah, Nabi kita Fathu Makkah semua, Nabi kita himpunkan semua penduduk Mekah. Himpunkan semua penduduk Mekah, Nabi kita tanya, kira-kira apa yang akan aku perbuat pada kalian semua? Agak-agaklah aku nak buat apa dekat kamu semua? Penduduk Makkah langsung puji Nabi, anta akhun karim wa ibnu akhin karim. Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang mulia dan anak kepada orang yang mulia. Dia puji Nabi lah. Waktu tu kalau sebut kasar sikit, saya dengar mak buat keluar pedang waktu tu. Dia puji Nabi lah. Anta akhun karim, engkau orang yang mulia dan anak pada orang yang mulia. Nabi senyum. Nabi kita bersabda, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua bebas. Kecuali beberapa orang sahaja. Disebutkan ada 17 atau 14 orang macam tu yang blacklist nama dia. Yang ni jumpa dekat mana pun bunuh. Ada seorang nama dia Ibnu Khattal. Sahabat mai bagi tahu, wahai Rasulullah, Ibnu Khattal dia muta'alliqun bi astaril Kaabah, bergayut dekat kelambu Kaabah. Nabi kata uqtuluh, bunuh dia. Nah, dia dibunuh. Dalam Masjidil Haram tu dia dibunuh. Sekitar Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, di situ dia dibunuh. Pasal apa dia ni kena bunuh? Sebab dia ni kafir, dia masuk Islam. Lepas tu ada seorang Muslim duk tolong dia. Tolong dia, pekerjaan dia apa semua. Tiba-tiba dia ni murtad balik. Dia murtad, dia bunuh orang Islam tu, hak tolong dia. Lepas tu dia beli 2 orang hamba perempuan yang pandai bersyair, pandai menyanyi, dia suruh buat lagu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara orang yang nama dia blacklist juga, iaitulah Ikrimah, anak pada Abu Jahal. Nama dia blacklist. Isteri dia dah masuk Islam dah. Ikrimah lari sampai dikatakan dekat pelabuhan tu, maknanya jauh dah lari. Isteri dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya nak tanya, kalau suami saya minta maaf, tuan terima tak? Nabi kata, aku terima. Kalau dia masuk Islam, tuan terima tak? Aku terima. Kalau macam tu, saya nak minta izin untuk jumpa suami saya. Sebab dia dah masuk Islam dah pada waktu tu. Tapi wahai Rasulullah, aku takut nanti tak dan jumpa tuan, jumpa dengan Sayyidina Umar dulu. Macam mana? Maka Nabi bagi rida, Nabi lepaskan. Ni letak di tengkok suami kau. Hanya isteri dia pun jalan lama jumpa dengan Ikrimah. Wahai Ikrimah ni, jumpa Nabi. Aku tak mau, aku takut dibunuh. Dah, Rasulullah maafkan kau. Betul ke? Betul. Ini buktinya, selendang ni letak pada tengkok. Betul tuan-tuan puan, dalam perjalanan balik ke Madinah jumpa Sayyidina Umar dulu. Sayyidina Umar keluar pedang, tengok dia kenal rida tu. Bau Nabi kan, bau wangi rida tu lekat bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna ada perjanjian antara Rasulullah dan Ikrimah. Sarung pedang balik, dia ikut sampailah jumpa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta maaf, Nabi maafkan. Dia masuk Islam, Nabi terima keislaman dia. Dan Ikrimah ini kalau dia ingat apa yang dulu dia buat pada Nabi dan pada keluarga Nabi, dia sedih. Dia malu pada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku minta maaf pada apa yang pernah aku buat semua. Nabi kata, engkau masuk Islam, semua dosa engkau yang dulu dah dimaafkan, dah diampunkan.
Tapi dia tetap juga, wahai Rasulullah, tolong doa pada Allah supaya Allah memaafkan semua kesalahan aku, mengampuni semua dosa aku sebelum ini. Rasulullah, sayangnya Rasulullah pada sahabat Nabi, Rasulullah doakan dia. Itu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia minta doa sampai dia rasa, dia ingat balik apa yang pernah dulu dia buat pada Nabi, pada keluarga Nabi. Dia rasa dengan dia masuk Islam pun, hak dia buat dulu tu tak mungkin diampunkan. Punya besar dosa dia. Tapi tengok macam mana kasihnya Nabi pada sahabat-sahabat Nabi. Nah, kita ni bulan Maulid kita rayakan Maulidur Rasul apa semua tu, takkan Nabi tak kenal kita? Nabi kita bersabda dalam satu hadis, wallahi inni la a'rifu hajaran bi Makkah. Demi Allah, sungguh aku mengenali satu batu di kota Mekah. Kana yusallimu alayya 'inda tulu'i ila ghari Hira. Yang mana batu tu selalu mengucapkan salam pada aku. Setiap kali aku lintas batu tu mengucapkan salam pada aku ketika aku naik ke Gua Hira. Batu tu ucap salam pada Nabi. Nabi kata aku kenal dia. Takkan kita ni Nabi tak kenal? Selawat rajin, maulid seronok, sembahyang rajin, ibadah yang lain Nabi suruh semua kita buat. Takkan Nabi tak kenal? Pasti Nabi akan kenal kita. Ini tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah memberikan pada kita kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah himpunkan kita dalam syurga nanti bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rujwana. Allahumma hifina surana sayyidil mursalin wa aqim bainana ittiba'an nabikal amin wa atina syafa'atal uzma min nabikal amin wa adkhilna al-jannata ma'a nabikal karim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.